Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Amin dari Sekolah Kebangsaan Sungai Lang. Hari ini saya ingin mempersembahkan hasil Minecraft Education Visit Malaysia 2026 saya, iaitu Dunia Kuala Lumpur dan Petting Zoo. Apabila masuk ke dalam Minecraft ini, pengunjung akan melihat sebuah petting zoo yang mempunyai pelbagai jenis haiwan seperti kuda, arnab dan itik. Selain itu, terdapat juga kolam ikan, taman bunga dan pondok rehat untuk menjadi kawasan ini lebih cantik dan selesa. Saya juga membina kedai kopi dan kawasan parking supaya pengunjung dapat berehat dan menikmati suasana petting zoo. Di sebelah kawasan petting zoo pula, terdapat Menara Kuala Lumpur yang menjadi simbol bandar Kuala Lumpur. Walaupun berada di kawasan bandar moden, tapi ini masih dikelilingi kehijauan dan hutan simpan bagi mengekalkan alam semula jadi. Gabungan bandar dan alam ini menunjukkan bahawa pembangunan dan alam sekitar boleh wujud secara seimbang. Dunia Minecraft ini juga berkait dengan beberapa matlamat pembangunan mampan atau SDG. Antaranya ialah SDG 11. Bandar komuniti mampan kerana kawasan bandar dibina dengan lebih teratur dan mesra alam. Selain itu, SDG 15, kehidupan di darat kerana terdapat kawasan hijau dan penjagaan haiwan. Seterusnya, SDG 12 ialah penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab melalui penggunaan bahan binaan secara terkawal dalam Minecraft. Akhir sekali, SDG 13, tindakan iklim dengan mengekalkan pokok dan hutan simpan untuk mengurangkan pencemaran. Kesimpulannya, dunia Minecraft ini menunjukkan bahawa bandar moden seperti Kuala Lumpur masih boleh menjadi hijau dan tempat rekreasi. Kesimpulannya, dunia Minecraft ini menunjukkan bahawa bandar moden seperti Kuala Lumpur masih boleh mempunyai kawasan hijau dan tempat rekreasi yang mesra keluarga. Saya berharap dunia ini dapat memberi kesedaran tentang kepentingan menjaga haiwan dan alam sekitar untuk masa depan. Sekian, terima kasih.